Assalamualaikum semua. Hari ini Bobo Boy akan tunjukkan cara istinja dengan menggunakan anak patung terbaik. Cara istinja menggunakan bahan kesat adalah seperti berikut. Yang pertama, pastikan anda menggunakan alat yang kesat sebagai contoh tisu tandas. Yang kedua, pastikan anda menggunakan 3 tisu berbeza untuk membersihkan permukaan dubur. Mari kita lihat cara-caranya dan kira bersama. Kita ambil tisu yang pertama. 1, buang. 2, buang. 3, buang. Anda juga boleh melakukan sapuan lebih jika perlu dan pastikan tangan tidak terkena najis. Adik-adik sudah faham bukan? Sekiranya sudah, mari kita mulakan dengan aktiviti ringkas. Berikut adalah benda-benda yang kesat kecuali. Sebentar lagi akan dipaparkan alat-alat yang istinja dan juga ada satu yang bukan. Pastikan adik-adik kenal pasti dengan tepat. Alat yang pertama di sini adalah kulit kayu. Yang kedua, batu kecil. Yang ketiga, kertas. Dan yang keempat, tisu basah. Baik, sekarang adik-adik perlu kenal pasti dengan teliti ya. Cikgu bagi masa untuk adik-adik teliti terlebih dahulu. Kita tengok. Yang pertama, kulit kayu. Adakah alat kesat? Pandai. Tepuk tangan. Betul. Yang kedua, batu kecil. Adakah alat kesat atau tidak? Pandai. Betul adik-adik. Bravo. Yang ketiga, kertas. Pandainya. Betul adik-adik. Dan yang terakhir, tisu basah. Adakah tisu basah merupakan alat untuk istinja? Ya, jawapannya tidak. Kerana tisu basah tidak kering. Sekarang, marilah kita susun cara istinja mengikut turutan. Sebentar lagi akan dipaparkan perkataan ataupun langkah-langkah yang perlu adik-adik susun. Baik, kita tengok pada skrin paparan. Pada skrin terdapat 4 cara-cara yang perlu adik nomborkan. Yang pertama adalah pilihan yang pertama, pastikan tangan tidak terkena najis. Pilihan yang kedua, gunakan bahan-bahan kesat yang bersih. Yang ketiga, bersihkan tempat najis sehingga tiada kesan najis. Dan pilihan yang keempat, gunakan sekurang-kurangnya 3 kali sapuan atau lebih jika perlu. Baik, sekarang adik-adik teliti betul-betul. Mana turutannya yang betul ya? Cuba teka yang nombor 1 mana satu? Saza nak jawapan yang tepat. Pandainya. Nombor 1, gunakan bahan kesat yang bersih. Baik, seterusnya yang mana? Yang kedua, pandai. Baguslah adik-adik ni. Bersihkan tempat najis sehingga tiada kesan najis. Yang mana pula yang ketiga?
Betul. Gunakan sekurang-kurangnya 3 kali sapuan atau lebih jika perlu, dan yang terakhir, pastikan tangan tidak terkena najis. Terbaik.